Kita minta izin betul. Ini kita masuk dengan tak bagi salam, tak apa, buat ku ajar. Marah kan? Macam saya cakap tadi, point tadi. Sejahat-jahat, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Itu kalau jin baik, sejahat-jahat manusia. Kalau jin jahat, itu yang boleh sampai mati kena tu. Ni. Ausha! La ilaha illallah. Tolonglah datang Ustaz. Tolonglah datang. Ini adik saya boleh kena ni. Okay, kena ganggu semua tu lah pasal. Tapi dia pun boleh ganggu mental lah. Tak boleh sentuh. Silap aku. Tak sentuh. Allah kata dia kena masuk dalam. Memang benda-benda mistik lah. Tak boleh. Tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Kira kau tengok setantu yang bunuh tu kena rasuk. Kalau dia rasuk bunuh tu. Tapi sepatutnya rasuk dia pun tak boleh kan. Yang tu. Tapi kalau dia pun rasuk juga tu memang Allah laknat ke macam mana lah. Yang masal tu saya tak berani nak cakap lah. Tak berani cakap. Sebab saya pun tak sampai ke situ lagi. Tak belajar sampai ke situ tapi tahu macam ke situ lah. Tak apa. Berbalik kepada yang saya cakap tadi, dalam hutan tu. Dalam hutan tu. Pokok durian tinggi. Tengoklah, okey, mana di 24, okey, ni di 19, yang ni udang merah. Tengok pusing, okey, ni blackthorn. Tengok, okey. Ada lah benda tu tengah bertenggek. Nampak benda tu dia bukan nampak macam kain tau. Dia bukan nampak kain. Dia duduk ni macam bertenggek, faham bertenggek? Macam nak berak tu lah. Tapi nampak benda tu ada. Dia bukan putih tau. Dia macam mana tak nak kata. Tapi okey, bayangkan orang pakai baju putih, duduk atas pokok. Bayangkan macam mana? Bayangkan, macam itulah. Tapi kita tak nampak kelibat itu sebagai kelibat orang. Hai,